jalan kaki haram juga luas. Tapi lubang kubur sempit. Tung. Kami Jabatan Anti Rasuah. Buka pintu ni. Okey, terima kasih semua. Tung. Kita bersama buka pintu ini. Ya. Encik Kamal. Ya, saya. Encik Kamal, anda ditahan atas kesalahan menyalahgunakan kuasa dan menerima rasuah. Untuk teruskan, anda boleh pilih fail atau gelas kosong. Bagi aku tengok fail tu dulu. Bagi aku gelas kosong. Baik. Kali tangan dia. Bos, dari tak ada bos. Habis tu, apa yang ada? Tadi beras ada. Baiklah. Cepat. Tak payah risau. Aku tak akan lari. Aku tahu aku tak bersalah. Bersalah atau tidak, biar hakim di mahkamah tentukan. Bawa dia keluar dari sini. Abang, Bila jangan risau. Abang akan balik. Ya? abang, dia tak maaf. Cepat, pakai baju ni. Encik Kamal, adakah Encik Kamal mengaku di atas segala pertuduhan yang telah dibacakan? Aku tak bersalah. Aku tak ada niat jahat pun. Aku tak buat apa-apa ya pun. 1 sen pun aku tak ambil. Aku buat sebab aku sayangkan isteri aku. Encik Kamal, setelah meneliti keterangan saksi-saksi yang berkaliber, Encik Kamal dijatuhkan